Edisi Januari bagian 2 bersama saya, Juliana Binti Binting. Kita bersua kembali menerusi berita TV JKR Sabah. Kunjungan hormat Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Sabah. Gotong royong JKR sempurna. Percubaan produk asfalt baru untuk kerja pembaikan serta penampalan lubang jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 16 Januari lepas, JKR Sabah telah menerima kunjungan hormat Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Sabah yang diadakan di Bilik Mesyuarat Rusmadi yang dipengerusikan oleh Insinyur Evelyn Pius, Timbalan Pengarah Sektor Bangunan. Kunjungan itu diketuai oleh Suhardi Omar di mana ia bertujuan untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang teknikal ke atas pelaksanaan projek yang berada di bawah bidang kuasa JKR Sabah. JKR sempurna telah melaksanakan program gotong royong di perkarangan pejabatnya sebagai usaha memupuk budaya kebersihan dan mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif 16 Januari lepas. Sutradara Daerah Insinyur Lim Dixon Amando berharap agar program seumpama ini dapat diteruskan secara berterusan sepanjang tahun bagi memastikan tahap kebersihan dan keceriaan pejabat sentiasa berada pada tahap yang memuaskan. Terdahulu, cawangan penyelenggaraan jalan telah melakukan percubaan produk Antec VTX Superfiber Reinforced All-Weather Cold Mix Asphalt di Jalan Toran Bypass pada 14 Januari 2026 yang lalu disertai oleh pelbagai cawangan teknikal di Ibu Pejabat JKR Sabah sebagai usaha menilai kebersanan bahan baharu bagi kerja penyelenggaraan jalan. Produk tersebut merupakan bahan asfalt cold mix berprestasi tinggi yang diperkuat dengan gentian sintetik dan sesuai digunakan untuk kerja tampalan lubang semasa keadaan jalan basah dan permukaan jalan dipenuhi air pada musim hujan. Sekian daripada saya, Juliana Binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.